Siapa punya bajet anggaran 30,000, haha, boleh fikir apa kereta. Ini kereta lah, Honda Civic 1.8 tahun 2014. Walaupun dia sudah 12 tahun, tetapi ya guys, tahu tak mileage dia berapa? Tak sampai 100,000. Sekarang dia mileage 91,000 sahaja. So kalau bahagi 12 tahun, maknanya ini owner lama setahun baru jalan tak sampai 10,000. So memang kira low mileage lah. Susah nak jumpa mileage kurang macam ni. Dan paling penting guys, kami bukan adjust mileage. Ini original mileage. Ini paling penting. Kalau adjust, I nak adjust berapa rendah pun boleh, betul ke tidak. Tapi ini bos saya boleh confirm sama anda, ini kereta original mileage tahun 2014. Sekarang on the road, bos saya nak drive anggaran 33, 34. Anda sudah boleh dapat dia. Honda Civic siap pasal body kit. Okey, cat baru dalam condition cantik-cantik, bersih-bersih. Kira you sudah beli ya, I rasa pun tak payah apa-apa lah. Okey, mari. Nombor 2, bos saya nak review ini Volkswagen Polo 1.6. Ini full spec. Dalam ada original leather seat. Okey, ini nombor sangat special. S. Wow. Siapa beli, siapa untung nak. Okey. So ini pun full service record dekat Volkswagen. Mileage original. Okey, berapa sekarang? 88 km. Okey, pun kira low mileage. So, yang untuk ini bos saya akan jual lebih mahal sikit. Sebab barang baik kami ambil tinggi, jual pun jual tinggi. Bukan bos saya nak untuk you lebih. Sebab kami barang baik ambil pun sudah ambil tinggi, faham tak? On teruk berapa? 37,000 macam tu lah. Anda sudah boleh dapat dia. 36, 37. Okey? Tapi condition grade A. Macam Mustang King. Marilah guys, I tunjuk dalam condition macam mana. Kalau tak, I cerita banyak-banyak, you orang tak percaya. So, you tengok, walaupun kereta second hand, tapi you orang boleh tahu. Tengok boleh tahu condition macam mana. Memang you beli, puas hati. Tengok leather seat. Macam mana condition dia, tak ada goyah-goyah. Dashboard tak ada calar-calar. Mari tengok belakang. Ini leather seat original. You tengok sikit ketuk pun tak ada. Kira ini owner jaga kereta. Dan paling penting guys, kami JB Autoworks sini bukan cincai-cincai ambil kereta lah. Apa maksud cincai-cincai? Mungkin kereta teruk atau kereta kurang cantik, kami pun tak ambil. Okey? Setiap kereta kami ada filter lah. Faham tak? Last, I nak review Myvi. Ini 1.3 manual. Actually, ini model manual susah nak jumpa. You check mudah kali susah nak jumpa manual. Okey? Siapa kalau minat manual, boleh fikir dia lah. Tahun 2017 on the road 23, 24,000 anda sudah boleh dapat dia. Mileage berapa? 87,000. Okey, cat semua baru. Okey, tayar masih 70%, 60%. Okey, cantik lagi lah condition, free accident. Dekat sini jangan tanya bos kereta ni accident ke tidak. Jangan risau. Okey, kalau accident teruk-teruk confirm kami tak ambil. Cuma kalau ada kereta minor accident masing ada ambil. Apa maksud minor? Contoh kalau kena bumper sikit, kena bonnet sikit, kena pintu sikit, itu masing ada ambil sebab itu minor mah. Dia bukan sampai body dalam. Faham tak? Okey? So itulah. Tapi kami pun transparent lah. Kalau betul-betul ada kereta kena bumper lah sikit-sikit, kami pun cerita mah. Okey, so guys, kalau hari ini anda nak cari kereta-kereta yang per quality macam mana, datang nak JB Autoworks. Okey, bos saya di sini tunggu anda. Bye.